Okey, Assalamualaikum geng. Kita bertemu lagi dalam video pada kali ni. Dan okey, aku dah actually last kali tadi aku dah makan dekat sini, Kayo Art Gallery Cafe. Quite nice punya tempat. Dan actually dia terletak dekat lorong artistik dekat Pekan Bandar Tampin ni. Dekat sini korang boleh cuci mata jugalah. And then kalau korang datang macam petang sikit, waktu-waktu macam sekarang ni, korang tak kisah panas sikit, korang boleh lepak kat luar, ataupun korang boleh lepak dekat dalam. Dalam ni menarik. Dia ada hiasan-hiasan yang macam barang-barang lama lah, benda-benda yang boleh mengimbau nostalgia kita. Dan kat sini sepanjang ni pun korang boleh cuci mata jugalah. Ini kita panggil apa, Instagramable lah. Dan ni adalah aku punya pit stop yang terakhir. Okay, kalau pit stop lepas ni adalah bonus lah. Dan mungkin aku nak isi minyak je kot. Mungkin di Arena Seremban aku akan masuk melalui Simpang 4 dan patah balik KL lah. Plan asal sebenarnya boleh je kalau nak masuk ke Bandar Seremban, tapi macam malas lah pula. So sebab kita dah test kan, kalau tengoklah, kalau aku rajin, sebab dah selalu sangat daripada Tampin ke Negeri Sembilan kan. So mungkin aku terus masuk plus je lah. Okay. And then daripada segi petrol kita, dah makan 3 bar. Jarak aku ada 152 km. Dan total perjalanan aku dah hampir 300 km lah, 274.3. So nanti kita akan jalan lah. Tapi sebelum tu, yang belum lagi subscribe channel aku ni, aku mohon je sebaik korang untuk menekan butang subscribe dan juga butang loceng. Dan juga aku mohon lah untuk korang dropkan komen kalau kata korang pemilik QJ Motor ATX 250X ni, ataupun yang ATX 250, ataupun korang masih lagi CCTV. Dan juga yang nak tahu lah berkenaan sedikit sebanyak berkenaan skuter ni. Dan hari ni kita dah jalan 300 km. Ada lagi jarak dalam 100 km lebih lah. Jauh lagi perjalanan kita. Let's go. Aku sebenarnya tak sure motosikal boleh masuk ke tak kat sini, tapi kita masuk je lah. And then ya, tempat-tempat ni cantik lah. Pearl Desert House, tapi ni tutup for rent. And then ada Backstreet Coffee, ni pun rasa dah tutup. Yang ada Kayo tu je lah. Ni fotografi pun ada, design and printing. Betul-betul orang belakang ni. Memang aku dah banyak kali lalu kat sini, tapi aku tak perasan. Ni ya, semua ni boleh ambil gambar. Bismillah. Mana kedai dia? Aku rasa ni kedai dia. Oh tu depan tu Kayo. Memang tersorok mat. Bawah ni kedai Selcom Digi. Mana kau expect? Tapi yang famous kat sini adalah Mama No ni lah. Yong Tau Fu ni, Mama No. Siapa yang tahu, memang ni lah tempat yang famous lah. Oh, ramai manusia. Siapa suka Yong Tau Fu boleh lah, tapi aku macam sabut-sabut ni malas Okey, jom. Masa kita ke belakang.
tahu jalan kan, padahal meredah je ni. Hospital kat depan, Hospital Tampin. Betul lah tu. Betul lah tu. Mana hospital ni? Ini parking hospital sana. Taman Rekreasi Tampin. Yalah, roundabout ni. Tapi ni sebab aku dah banyak kali datang, cuma tak betul-betul explore dia punya kedai-kedai, tempat-tempat dia menarik-menarik ni kan. Tapi okey juga, dia satu tempat yang relax, yang tenang sikit lah. Dia punya McD pun design bentuk rumah kayu, bentuk Minangkabau bawah. Okay, jom. Sebenarnya in a way aku rasa berbaloi juga tadi aku skip dekat apa ni, aku skip dekat warung santai tadi untuk nasi ayam berempah garing dia. Aku terus makan kat sini sebab tadi memang kenyang lagi. Aku makan lempeng tu dan juga ada kuih sikit, so memang kenyang lah tadi sebab late breakfast. Dan plus kita sebenarnya memang masih lagi behind schedule, sebab kalau ikutkan pukul 4 lebih kita dah patut gerak. Lama juga aku lepak tadi dekat Tampin ni. Kedai tu memang best. Dia ada je orang datang, tapi dia macam tenang kat situ, macam relax. So kau nak lepak lama-lama pun macam best, macam okey lah. Aku suka dia punya ambience dia tu, dia punya suasana dia. Memang aku suka lah kedai-kedai yang macam tu, hidden lah. Itu Kayo tu memang antara hidden lah, hidden kedai yang hidden dekat apa nama, dekat Tampin. Dan worth untuk going, untuk pergi lah kot aku rasa. Okay, jalan ni sebenarnya menghala ke Seremban kalau kita nak terus. Kalau tak nak terus pun kita boleh keluar, kita masuk Plus Highway dan kita rembat lah. Aku pun tak tahu nak ikut jalan mana. Nak ikut jalan mana ni tempat biasa lah. Ni Tampin Theme Park. Ada lomak salai. Ni yang tipikal lah, semua orang tahu. Malas aku sebut. So tadi dah terlepas, aku baru je tutup kamera, tiba-tiba dah sampai. Ni sempadan Rembau, sempadan Rombau dan juga sempadan apa ni ni sempadan apa Tampin lah. Dekat depan ni actually kita boleh masuk ke Simpang 4 patah balik ke Alur Gajah, dan kita boleh masuk highway kat sana, ataupun kita boleh teruskan perjalanan kita ikut jalan dalam. Tengoklah motor tangan aku nak bawa macam mana. Ikut highway pun okey juga, tapi pagi tadi kita dah ikut highway. Tapi kalau ikut Seremban tu senang sikit lah. Kita dah tahu petrol station kat mana apa semua, nak berhenti, nak singgah apa semua, dah memang tenang-tenang lah. Cuma kat sini je lah, Senawang ke apa ke boleh je. Tapi dan bagusnya kat sini kita boleh skip trafik lah. Aku expect memang akan heavy traffic lah hari ni. Tapi jalan ni nothing much lah untuk aku. Aku pun dah bawa banyak kali, bawa korang ikut jalan ni. Kita ikut jalan luar lah. Dah masuk Melaka, negeri yang ke-4 hari ni. Tapi tak kira lah KL kan, Sumbak tu tak kira lah. So negeri yang ketiga lah.
Kat sini actually kita patah balik. Sebenarnya boleh je ke sana lah. Aku pun tak tahu lah. Nak ikut sana ke tak? 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 Masih sempat lagi nak pusing. Jalan tu pun tak adalah trafik sangat sebenarnya. Pada kita highway je lah. Malas dah nak ikut jalan dalam. Tapi pisang sikit lah ikut highway jalan ni. Highway jalan ni berbeza. Sebenarnya bagus juga ikut highway ni. Dia berbeza tau. Highway Karak LPT dan juga Highway Plus ni adalah dua binatang yang berbeza lah. Walaupun kedua-duanya highway. Itu special ni Highway Karak dan juga Highway Plus ni. Sebab dua-dua ni binatang dia lalai. Dia natang ni. Natang dia lalai. Sekejap lagi aku akan naikkan kot aku punya windshield ni. Aku sebab masalah aku, bukanlah masalah, dugaan aku ataupun cabaran untuk aku, sebab aku bawa, yelah ada big bike kan, kadang small bike kan. So bila dah bawa 250 ni masuk highway tu yang aku malas tu. Sebab tu aku lebih suka bawa masuk 250 ke bawah ni. Aku lebih suka bawa masuk jalan dalam. So bila kita main corner apa semua tu, kita tak rasa sangat dia punya termenung dia tu. Sebab kalau masuk highway 250 ni termenung lah. Memang termenung. Aku terasa sebenarnya best. Kalau kau tak bawa yang atas pada tu, okey je sebenarnya. Kalau ikut jalan dalam macam ni memang best lah. Kau layan sambil kau usyak rumah orang kan. Macam ni rumah-rumah ni kan, rumah-rumah lawa-lawa ni kan. Best lah. Tu je lah. Jom, bismillah. Okay, ni Sultan Salai. Ni famous gak ni Sultan Salai ni. Okay, ni simpang 4, exit untuk simpang 4 daripada Plus Highway. Okay, let's go. Dah masuk sini tu yang nak merembat. Bila nak merembat tu tak dapat lah. Aku rasa macam boleh dah sampai hari ni. Ni 300 km ni, dengan cara bawa jalan dalam ni. Oh, jam. Expected lah orang balik kampung undi weekend. Bah, kita santai-santai je. Dan cuaca sedikit panas, alhamdulillah. Lebih baik daripada hujan. Mendung tu perfect lah, tapi kalau macam ni lebih baik lah daripada hujan. Jalan dalam pun jam teruk. Itu Melaka kot, simpang 4 daripada Melaka. Kita santai je lah. Aku nak tengok berapa jauh dia pergi. Boleh tak sampai Sungai Ramal? Yo, kereta dia semak oh.
Okay, lorong apa? Smart lane activated. Ya ke? Okay, let's go. Okay, kat mana ni? Aku cuba bawa dalam keadaan yang okey je. Aku tak nak merembat. Kita bawa pada had laju kebangsaan je, 110. Tu yang silap masuk highway ni sebab kalau ikut jalan dalam tadi memang jimat banyak Sekarang ni dah 3 bar, 183 km tau. Dia baru 3 bar, tak turun lagi. Mungkin kita boleh capai 200 km untuk 3 bar ataupun 4 bar lah. Okay, 200 km tu mungkin dia akan drop. So tinggal lagi 2 bar. Tinggal lagi 2 bar tu kita boleh relax lagi. Lebih bawa relax-relax je lah ni. Sebab tadi kat highway, dekat dekat LPT dengan Karak tu, memang aku rembat jugalah. Sebab aku bawa dalam 12, 13 macam tu kan. Walaupun aku tak betul-betul push untuk sampai maximum speed, tapi ada satu stretch kot aku cuba, aku rembat jugalah. Tapi itu kawasan naik bukit. So yang ni kita aku betul-betul nak santai-santai je lah. Aku tak nak stress-stress. Kita bawa relax lah. Kereta pun tengah banyak dekat highway ni. Apalah, kita jalan, kita layankan je. Layan je. Kita dah sampai dekat exit Pedas Tinggi, exit 223. 223. Kat sini memang tak ada bincang. Dia orang ni memang tak nak bincang betul, nak jam-jam macam ni. Alhamdulillah bawa motor. Wow. Oh ni, tahu? Ni akan jadi tempat arena baru macam Solaris dekat Sri Kembangan tu. Banyak retail-retail kat situ. Nice juga. Jam teruk mat.
Jam teruk. Jam teruk. Ui, jam teruk. Jam teruk. Jam teruk. Korang tengoklah tu. Ini banyak teruk lah. Dekat mana ni ah? Dengan basnya, dengan lorinya. Ui, bas kita relax je. Senawang. Tapi biasa je kawan-kawan, memang dekat dengan Lebai ataupun R&R ni ya, memang biasa ni akan jam teruk lah. Yang nak terkencing semua ada. Itulah aku biasanya lah akan keluar sebelum masuk ke highway tu, pastikan kering kontang kan ke semua apa-apa, baru kita masuk highway. Kalau dah tahu jam macam ni, macam ni tak lalu Mat nak hadap macam ni. Aku serius, aku dah kurang kesabaran tu nak redah jam macam ni. Ni nak ikut jalan motor pun tak boleh, kan. Ni nak ikut lorong kecamatan pun tak boleh. So kita duduk je lah kat sini, speed lane filtering. Orang panggil lane filtering. Boleh lah bang. Okey kawan-kawan, 200 km, masih ada berbaki lagi 2 bar. Ni kita bawa santai lah, santai-santai. Dia punya cruising speed tapi tak adalah santai juga sebenarnya. Aku bawa 100 lebih, 90, 80, 70, berbagai-bagai speed lah. Tak adalah kita macam betul-betul nak jaga speed juga. Kalau ikutkan total perjalanan aku dah 323. Kira first isi minyak sebelum masuk Karak full tank lah, 12 liter. Lepas tu sampai dekat Temeloh, isi lagi 6 liter. Hanya 6 liter lah. So aku dah pakai 6 liter, dan ini belum isi lagi lah sampai kat sini. Kita dah hampir sampai kat Senawang. Kadang-kadang ni yang malas nak lalui highway ni sebenarnya. Tapi tak apalah, kita ikut je lah. Dekat PD pun masih lagi jam. Kalau Tiger 900 ni lepas, insyaAllah aku pun lepas.
dia banyak power, aku power tak ada. Tak banyak sangat macam dia lah, 900cc kan. Ni exit Seremban, dah clear sikit. Saat lagi depan jam balik. Rasanya lah, biasanya dekat Nilai jam balik. Dah jam balik. Dekat mana? Dekat Arena Seremban lah. Ni pahal ni. Alah, janganlah blok jalan orang bang. Minyak ada lagi 2 bar. Terus je lah kita consider untuk berhenti dekat Sungai Ramal. Masuk. Tak apa. Aku rasa kita boleh sampai kat Sungai Ramal ataupun beyond. As expected. Dekat Nilai pun sama, jam. Oh, reject. Tak. Okey, dia dah menyala 233. So betul lah, kita kena berhenti kat Sungai Ramal lah. Oi, pila aku kenapa bang? Next stop kita dekat Sungai Ramal lah. Itulah, masuk highway dia dah jadi lain lah dia punya fuel consumption. Tadi memang jimat gila lah. Daripada Bahau, daripada Temeloh ni ke Tapin tadi tu memang jimat gila lah. Sebab kita bawa pun tak rembat kan. Kat sini memang, yalah, walaupun sedar tak sedar memang berembat, maintain je 100 km sejam. Tadi ada laju, ada slow kan. Laju pun tak adalah sampai 100 km. Yang ni 120. Mana dia punya tak makan cepat. Tapi okey lah sebenarnya. Tengok cara bawa. Tapi ni aku pun tak takut sangat. Sebab aku confident lah kita boleh sampai ke Petronas ataupun Lebai Sungai Ramal tu. Sungai Ramal dia takut. Aku main sebut je, main petik je. Dan alhamdulillah, benda yang aku tak highlight daripada video pertama sampai video ni adalah dia punya fuel consumption, adalah dia punya temperature lah. Temperature dia maintain
3 je. Ada tadi at one time tadi dia drop dalam 2 saja. Okey lah, Alhamdulillah lah. Aku risau juga sebenarnya, takut temperature dia naik. Tapi kalau tengok macam ni memang okey sangat lah. Alhamdulillah lah. Okey, kita dah melepasi hentian sebelah nilai. Jauh juga tadi, 100 berapa kilometer tadi ya, masa aku dekat Tampin tadi. Okey, Alhamdulillah kita dah sampai ke negeri Selangor. Kembali ke negeri Selangor, Darul Ihsan. Darul Ihsan. Okey, kita dah sampai dekat Petronas, Lebai ni lah. Lebai apa tah? Aku rasa macam Sungai Ramal lah. Ke aku salah? Oh, Sungai Merap. Lebai Sungai Merap, Arena Sungai Merap. .7 lebih kurang lah. Boleh pergi lagi ni sebenarnya 97. Kalau nak terus ke ni pun boleh kot. So ni lah 248. Sebenarnya ada lagi, boleh pergi lagi, tapi cuba layan satu benda yang aku rasa aku macam silap. Sebab bila dah masuk highway ni lah, kita ada tendensi untuk merimbat lah. Tapi kalau kata aku ikut jalan dalam tadi, rasa boleh ikut jalan jauh, boleh lagi pergi jauh lagi lah. Aku expect tadi boleh cecah untuk Megah ni boleh cecah lah 300km. So total perjalanan kita sekarang 370km mat. Oh ni Starbucks Kalau Coffee Bean sedap juga, singgah. Nombor plate jatuh. Jumpa idola. Okey, kita dah sampai dekat Sungai Besar. Alhamdulillah. Depan ni jam lah balik. So okey kawan-kawan, itu je lah. Nanti kita ni ada mall baru. Ada 2 mall baru sepanjang jalan ni sebenarnya. Satu yang maju punya, yang satu ni Bukit Retail Park. So tak apalah, saja dah bagi tahu. Mall tak buka lagi pun. Nanti kalau buka, nanti kita terkejah lah, tengok parking dia macam mana. So itu je lah kawan-kawan untuk video kita pada kali ni. Ini adalah part yang terakhir sekali lah daripada aku punya ride aku bersama dengan QJ Moto ATX 250. Yang ni kita jalan jauh lah. So far kita punya perjalanan 388km. Ini belum sampai lagi. Ni straight tadi daripada Tampin ke sini 2 jam perjalanan. Baru rasa kematu sikit lah bontot. Berapa kilometer aku pun tak sure. Tapi ni dah start lah rasa. So antara benda yang penting untuk kita
untuk kita memodify. Antara penting seat lah. Seat ni penting. Lagi satu aku rasa exhaust tu, exhaust dia macam keluar tak lawas. Dia ada bila at certain speed tu sekejap dia meletup-letup, dengar macam dia tak keluar habis. Alhamdulillah dah sampai. Total perjalanan aku 414 km. Jumlah minyak yang aku isi actually tak full tangki penuh. And then dekat Temelloh tadi dalam 6 liter, dan tadi 9.7 liter. So dalam 15 liter lah altogether untuk perjalanan 400 km. Ini pun penuh lagi walaupun dah jalan 43 km daripada Petronas Sungai Merap tadi, Lebai. So itu je lah geng. Kita jumpa lagi video datang. Jangan lupa like, share, subscribe. Assalamualaikum.